Hai semua, Cikgu Sun akan bincang soalan ini hari ini. Soalan ini nampak mudah tapi senang silap. Mari kita lihat soalannya. Kolam isi air 2 jam, kosong 3 jam. Berapa lama isi penuh jika buat serentak? Ramai pelajar tak tahu macam mana nak mula bila baca soalan ni. Jadi hari ini Cikgu Sun nak ajar cara bagus, iaitu lukis gambar. Tukar soalan jadi gambar rajah untuk terang. Cara ni, korang boleh nampak semua hubungan antara perkara. Jom kita tengok macam mana nak buat. Isi penuh air ambil masa 2 jam. Bila dah penuh, kena kosongkan. Jadi kolam ada air sebanyak ni. Air sebanyak ni dalam kolam tu 1 unit air seluruh kolam. Jadi isi penuh air apa yang kita perlu masa buat? 2 jam. Bahagi kolam jadi 2 bahagian. Sini ambil 1 jam, sini pun 1 jam. Jadi bahagi seluruh kolam jadi 2. Lepas tu kosongkan air ambil 3 jam. Jadi kalau nak kosongkan air dibanding kolam dan air sama banyak. Tapi kosongkan air ambil 3 jam. Maksudnya kolam dibahagi 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Setiap bahagian ambil 1 jam. Jumlah 3 jam. Okey, jom kita teruskan. Kita banding apa beza setiap jam. Mula-mula kita tengok beza ni. Beza ni. Korang nampak tak? Ia dalam masa 1 jam. Apa beza antara isi dan kosong air? Ia beza bahagian ni. Ia beza bahagian ni. Okey, maksudnya berapa air masuk tiap jam? Sama dengan setengah tolak 1/3. Jadi tiap jam ada air sebanyak ni masuk. Itu sama dengan 1/6. Bagus, 1/6. Tiap jam isi 1/6. Seluruh kolam boleh isi 1/6. Berapa jam nak isi penuh air? Sekarang kita faham. Senang je. Seluruh kolam tu 1 unit. Macam mana setiap kali? Boleh isi 1/6 air. Jadi jumlah ambil masa 6 jam. Baru boleh isi penuh air. Korang dah faham? Tolong bagi like dan follow.